bila kita risaukan pasal persaraan, mungkin Tuan boleh ulas sikit untuk persoalan yang ini, untuk kita bersara dengan selesa, apa tipsnya ataupun berapa average yang kita kena ada contohnya. Okay, terima kasih Aiman. Actually very good question lah. The horror story bermula dengan kebanyakan, I think hampir 80-90% daripada rakyat Malaysia tidak mempunyai dana yang cukup untuk bersara dengan selesa setelah mereka bersara. Duit ada, tapi bersara dengan selesa is not going to happen. So jumlah yang berapa banyak wang yang kita perlukan, I think beberapa tahun lepas the second finance minister at that time lah buat satu announcement di media sosial, I think media masa, angka minima yang diperlukan ialah RM240,000. To be fair to him, dia cakap minima, dia tak kata minima. Okay. Bagaimana angka RM240,000 ni came about? It is based on belanja RM1,000 sebulan selama 20 tahun. Oh, itu kalau fix RM1,000. Ya, itu RM1,000. Saya bertanya balik, siapa di antara kita yang boleh hidup dengan RM1,000 sebulan? Betul. Ada husband and wife selama 20 tahun. Ya, betul. Ada, tapi sangat jarang. Sangat jarang. So, itu RM240,000. So, let us be kind. Kita double the figure. Belanja RM2,000 sebulan selepas bersara. So, ini bermakna angka minima seorang pesara patut ada dalam KWSP dia semasa dia bersara RM480,000. Let's call it RM500,000 lah, setengah juta. So question, berapa ramai rakyat Malaysia ada duit RM500,000 masa dia bersara? Jawapan dia tak ramai. Tak itu ramai. Yang merisaukan tu kan. So tapi itu horror story. Tapi good thing kita ada solution dia juga. Solution dia, kita semua, bukan saja Aiman, saya sendiri pun, kita patut buat simpanan khusus untuk persaraan di on top of duit KWSP. I see. On top of pencen. Kalau you government setahun you ada pencen, tapi you kena buat simpanan khusus untuk persaraan. I see. So saya panggil DP1, dana persaraan 1, KWSP atau pencen. Kita cipta dana persaraan kita DP2. That means tiap-tiap bulan simpan duit khusus untuk persaraan. Saya bukan pandai bersyarah saja. Saya buat sendiri. Saya mula DP2 saya masa umur saya 29 tahun. 29 tahun? So, I was saving my dana persaraan kedua ni selama 30 tahun. 30 tahun tuan. Alhamdulillah. Sekarang saya dah jadi pesara ni, bolehlah dapat bersara dengan selesa ni. Dapatlah definisi bersara selesa tu. Alhamdulillah. So jadi saya amat mengesyorkan cipta DP2, dana persaraan kedua. I see. Okay.